Inflasi Malaysia dah turun kepada 1.8%. Tapi pelik kan, kenapa harga makanan pula makin naik? Tapi janganlah marah Dosem dulu. Angka tu betul. Cuma ada satu benda yang pasal inflasi yang ramai orang selalu salah faham. Okay guys, tengok angka ni. Bulan Jun, inflasi Malaysia sebanyak 1.9%. Dan kita masuk pula bulan Julai 2026, dia turun kepada 1.8%. Nampak macam berita baik lah. Tapi bila kita buka balik pecahan data ni, ada satu benda yang menarik. Inflasi makanan dan juga minuman sebenarnya naik daripada 1.4% pada Jun kepada 1.8% pada bulan Julai. Patutlah pergi kedai makan, pergi supermarket, kita macam mana yang turun ni kan? Sebab inflasi 1.8% tu bukan bermaksud semua barang dekat Malaysia ni naik 1.8%. CPI ni mengukur satu bakul besar perbelanjaan rakyat. Ada makanan, ada penyangkutan, ada perumahan, utiliti, kesihatan, pendidikan, komunikasi dan macam-macam lagi lah. Dan setiap kategori ni bergerak secara berbeza. Contoh yang paling senang lah aku nak bagi, contohnya macam pengangkutan kan. Inflasi pengangkutan ni turun daripada 2.8% pada bulan Jun kepada hanya 1.4% pada bulan Julai. So bila kategori macam ni perlahan, dia membantu tarik turun angka inflasi keseluruhan. Tapi makanan tu bergerak ke arah bertentangan. Dan daripada 1.4% naik kepada 1.8%. Malah kalau kita bandingkan bulan ke bulan, month on month kan, kumpulan makanan dan juga minuman ni meningkat sebanyak 0.3% pada bulan Julai berbanding kenaikan 0.2% pada bulan Jun. Dan ada satu lagi nombor yang korang kena tengok. Dozem pantau 573 barangan perkhidmatan dalam CPI. Dan daripada jumlah tu 374 item naik harga, 157 item turun dan 42 item tak berubah. So maknanya 65.3% daripada item yang dipantau tu sebenarnya mencatatkan kenaikan harga. Jadi kalau korang cakap inflasi turun tapi kenapa aku tak rasa? Memang boleh jadilah korang tak rasa pun sebenarnya kan. Sebab inflasi tu turun tak sama dengan harga turun. Aku bagi contoh yang paling simple lah. Katakanlah satu barang tu harga RM10, kemudian harga dia naik 5%. So jadilah RM10.50. Dan tahun berikutnya kadar inflasi barang tu turun kepada 2%. Adakah harga dia akan kembali kepada RM10? Jawapannya tidak. Dan dia akan masih naik, cuma naik lebih perlahan. Itulah benda yang ramai orang terlepas pandang sebenarnya bila tengok angka inflasi macam ni kan. So bila inflasi turun daripada 1.9% kepada 1.8%, secara mudahnya kadar kenaikan harga secara keseluruhan sedang menjadi lebih perlahan. Dan bukanlah bermaksud harga dekat kedai ni tiba-tiba reverse turun balik. Dan pengalaman setiap orang pun berbeza-beza. Kalau sebahagian besar pendapatan kau setiap bulan pergi kepada makanan, groceries dan juga keperluan asas, engkau mungkin rasa tekanan kos hidup tu lebih kuat daripada orang yang corak perbelanjaannya berbeza. Sebab akhirnya kita bukan pergi kedai bayar guna inflasi nasional 1.8% tadi. Kita bayar guna duit dalam akaun bank kita. Jadi bila kerajaan ataupun Dosem kata inflasi turun kepada 1.8%, yes, honestly angka tu sebenarnya memang betul dan juga tepat. Tapi kalau rakyat kata harga makanan tu masih terasa ataupun makin mahal, itu pun boleh jadi betul. Dua-dua benda ni boleh berlaku pada masa yang sama. Sebab sebenarnya actually kan, persoalan sebenar rakyat akhirnya bukan tentang soal berapa kadar inflasi tau. Tapi dengan gaji aku sekarang, berapa banyak lagi barang yang aku masih mampu beli. Itulah baru cerita sebenar tentang kos sara hidup. Aizudin Samni, ideas that move Malaysia forward.